Oi. Hai. Assalamualaikum guys. Kembali lagi kepada channel YouTube saya bersama dengan Hanas Mati. Hai. Bye. Bye. So sekarang kita orang baru bertolak dari rumah untuk short trip kita orang juga. Ke mana, Hanas? Ke Batam. Kita Batam Singapura pula. Ke Batam Indonesia. Jom. Tapi dalam video tak nampak macam hujan sangat tau. In 200 meters, stay to the left. Kita dah nak sampai Terminal Ferry Puteri Harbour. Parking ke sana, dia tu apa? Penuh tu ada? Hai guys, kita dah sampai dekat mana sekarang? Puteri Harbour. Puteri Harbour Ferry. Okay, jom. Jom Hanas. Let's go. Hanas. Nanti kita balik kat sini juga kan ni? Sekarang kita orang dah sampai dekat Batam. So sekarang tengah tunggu wife aku tukar tiket return. Tengok tiket return dekat sana, okay? Sekarang sampai dekat pukul 1. Oh. Kau tengok apa? Oh. Hey, hai. Pergi mana? Ha? Pergi toilet. Tukar pemparas. Jadi kita dah tukar tiket return ya sayang. So sekarang kita nak tukar pemparas. Lepas tu kita cari tempat makan. Min, lepas ni nak pergi mana Min? Hujan. Hujan? Hotel dulu ke? Pergi mall lah. Kalau hujan kita pergi mall lah. Saya rasa pergi DC Mall dulu. Kalau nak goyang dia dekat sini hotel. Okey. Makan habis tak? Nasi. Mana makan nasi? Okey. Okay, thank you. Jom makan. So, tadi kita dah makan berapa lauk jenis Mi? 5 lauk. Malah budak ni buat tu.
tempat minum dia letak ni stiker. Ya Allah. Saya ni review makanan kat sini. Berapa nak bagi? Per 10. 7. Mantap. Tapi yang kita orang tak pilih, dia letak dalam plastik. So ni tak dikira lah, dah tak dibayar lah. So korang boleh pilih lah apa yang korang nak makan kat sini. So kita orang pilih 5 je. 145,500 rupiah. Total termasuk teks 160,000. Sebab kita orang tak boleh nak keluar, sebab kat luar sekarang ni tengah hujan. So kita orang terpaksa cari mall untuk lepak lah dalam mall sampai hujan dah berhenti. Sekarang ni kita orang lepak kat DC Mall. Boleh lah, tempat dia besar jugalah. Tapi barang-barang dia macam dekat warta lah. Dah penat berjalan juga kat dalam apa, DC Mall. So kita nak check in ke hotel dulu. Kita tengoklah mana yang boleh pergi. Kalau tak hujan kita keluar. Jom. Check in dululah. Check in dulu. Itulah hujan juga. Ni hujan lama mau sampai malam. Okey, jadi 807 ni wifi, ni password dia. Ada 2 kad eh. Dalam bilik kita tak boleh. Okey. Ya, tingkat 8. Terima kasih. Hei. Assalamualaikum. Sekarang baru selesai check in dekat mana sayang? Ando Hotel. Sekarang dah pukul 2.52. So kita orang macam nak check in, rehat dulu dalam 1 jam. Lepas tu kita pergi mana Sam? Apa mall yang dia cakap tu? Nak apa tak dia cakap, mall yang terbaru lah dekat Batam ni. So kita tengok lah. Sebab kita nak buat aktiviti luar tak boleh sebab sekarang ni tengah hujan. Kita pun tengah pusing, buat kata orang Indonesia. Pusing, tak tahu nak pergi ke mana. Comel yang sekali tu. Kan? Hello. Dekat mall lagi. Kita dekat mall lagi. Hujan tak berhenti lagi. Iya. So ini mall yang kedua kita dah pergi. Dekat Batam ni, mall dekat mana Sam? Grand Mall Batam. Grand Mall Batam. Dan sekarang ni Kita akan pergi mall je. Kalau ada 10 mall, kita akan pergi 10 mall. so dia cakap ni mall yang baru buat. So kita tengoklah apa yang ada. Tapi macam lebih kurang apa Sam? Paradigm. IOI lah. Mall and more. What a fun. Ada fun. Adas. Nak beli ke? So berapa pusingan dia? 2 pusingan? Ya. Okey. Bukan pusing. 2
2 kali pusing. Okey. Okey, tekan ni je. Okey, bismillah. Oh, let's go. Alright. Woo. Yeay. Mana? Mau ikat ke? Gimana? Okey, tak ada tu. Macam daddy je terlebih excited. So bayaran untuk naik benda ni lebih kurang RM20,000, lebih kurang RM10 duit Malaysia ya. Orang boleh dapat dalam 2 pusingan mall yang lebih kurang 5 ke 10 minit. Okey, dan jom bowling. Dia punya apa, tempat game center dia pun menarik-menarik juga. Besar juga tempat dia. Basketball. Nak pergi tukar token, tengok berapa harga ni. Jom kita check dulu berapa. Pangkat so itu 10 goldie berapa? 20,000. Okey. Okey. Dapat 10. Alright, thank you. So diorang bagi sistem kad ni 10 goldie lebih kurang RM25,000. Jom kita try. Pernah tak dekat game center ni di Batam? Oh, baik. Aras, hai show kita. Ada memang okey aje. Di sini ada bowling tau. Korang tengok dekat sini dia ada bowling. Kita touch. Tinggal balance sikit 50%. Jom main. Oh. Yeay. Oh. Tak bersama. Habis. Sudah 3 Mami menang Nara. Yeay. Aras menang. Yeay. Kita dah habis bermain. Kita nak pergi cari tempat makan. Kita nak jalan-jalan dulu. Makan je lah. Jom. Go. Okay, thank you. Hello, kita sekarang berada di mana sir? Saung Sunda Sawarni. Saung Sunda Sawarni, SSS, untuk makan malam arah setengah 7. So kita order nasi liwet dengan nasi kampret.
Okay, Mi. Nama dia es ketuk kilu. Apa? Es ketuk tilu. Ada mango, ada ini apa? Tembikai dengan ice Sprite kat dalam. Nasi liwet, komplit. Ini nasi timbal komplit. Nasi apa? Nasi timbal. Nasi timbal, bukan nasi timbal. Tambahnya. Okay. Ini nasi liwet, try di sambal. Okay. Saya try nasi apa? Timbel. Oh, nasi dia letak dalam macam tu. Oh, nasi liwet dia bungkus dalam ni. Jom kita try. Tambah sambal Okey, terima kasih kicap. Alright. Amboi. Selera mak. Okey tak? Sedap. Padu tak padu? Saya macam yang penyet. Saya macam yang penyet. Ni mestilah bagi rate. Berapa rate sang? Berapa sang? 7 per 10. So kita kena makan kat sini lebih kurang 122,000 di Saung Sunda Sawarbi Batam. 122,000 berapa ringgit san? 40 ringgit. Lebih kurang 40 ringgit di Malaysia dah. Ambil lah, okey lah. Martabak itu. Ke Santorini. Tapi hujan macam ni tak ada Santorini lah. Ada. Aduh.